Hai semua! Kalau anda nak jimatkan berjam-jam masa mengedit dalam DaVinci Resolve, memang kenalah perkongsian kali ni. Jom kita bongkar beberapa tip power yang boleh ubah terus cara anda bekerja. Pernah tak rasa macam, benda sama je aku buat ulang-ulang setiap kali buka projek baru? Dah sampai masanya kita hentikan semua tu supaya anda boleh fokus pada apa yang paling penting, iaitu kreativiti anda. Okey, jom kita mulakan. Sebenarnya kan, rahsia nak edit laju ni bermula sebelum anda letak klip pertama kat timeline lagi. Kuncinya adalah pada penyediaan projek yang bijak. Cuba fikir balik, berapa banyak masa dah terbuang semata-mata nak set up bin dan track yang sama untuk setiap projek baru? Percayalah, ada cara yang jauh-jauh lebih baik. Nah, ini dia satu tip yang betul-betul game changer. Cipta satu projek template yang lengkap dengan semua bin yang anda perlukan, susunan timeline, malah efek audio macam EQ atau kompresor yang selalu anda guna. Simpan. Lepas ni, bila ada projek baru, buka je template ni. Zas! Terus boleh mula edit. Tak payah dah nak set up dari kosong. Okey, yang ni simple tapi ramai sangat terlepas pandang. Selalunya kita drag folder terus masuk ke media pool kan? Habis berterabus semua file. Tapi cuba drag folder yang sama tu ke bahagian sidebar dan tengok apa jadi. Dan hasilnya, boom! Resolve akan tiru sebiji struktur folder dari komputer anda terus masuk ke dalam projek. Semuanya kekal tersusun. Kan dah jimat masa, tak perlu nak susun balik satu-satu. Okey, ni khas untuk geng yang rakam audio asing guna external recorder sebab nak kualiti bunyi yang padu. Kita semua tahu bahagian nak sync audio tu boleh tahan renyah kan? Nak kena padankan klip satu-satu. Tapi sebenarnya tak perlu seksa macam tu. Rahsianya di sini, buat proses sync tu sebelum anda masukkan klip ke timeline. Senang je. Dalam media bin, pilih bin video dan audio, select semua file dan biarkan Resolve buat kerja berat tu. Dia akan sync semua guna waveform. Serius, tip ni saja dah boleh jimat berjam-jam kerja. Alright, projek setup kita dah mantap. Sekarang, jom kita masuk ke medan perang yang sebenar, iaitu timeline. Kat sinilah kita nak jadi lagi laju dan lagi cekap. Cuba tengok tertikus anda. Ada satu butang kat situ yang saya jamin ramai orang tak guna sepenuhnya untuk navigation. Saya cakap pasal butang tertikus tengah tu. Lupakanlah pasal scroll bar kat tepi dan bawah tu. Cuba klik dan tahan butang tengah tertikus anda. Anda boleh pen atau gerakkan timeline ke mana-mana arah. Kiri, kanan, atas, bawah dengan sangat lancar. Rasa lebih bebas dan jauh lagi pantas kan? Pernah tak jadi macam ni? Tengah show edit bahagian yang detail, zoom in habis-habis, lepas tu rasa macam, aku kat mana tadi dalam projek ni? Hilang gambaran besar kan? Ada satu shortcut hebat untuk selesaikan masalah ni. Inilah dia, zoom to fit. Dengan satu tekan, boom! Dia tunjuk keseluruhan timeline anda. Dah nampak flow projek? Tekan butang yang sama sekali lagi. Zoom! Dia bawa anda balik semula ke tempat anda zoom in tadi. Macam teleportasi dalam timeline. Ini senario yang paling boleh buat editor pening kepala. Timeline dah hampir siap, tiba-tiba kena selit satu klip kat tengah-tengah. Selalunya, kita akan pilih semua klip kat kanan tu satu-satu. Risau ada yang tertinggal. Jangan risau, ada cara yang sangat elegan. Cuma letakkan playhead anda kat mana anda nak buat ruang dan gunakan shortcut ajaib ni. Dan settle. Sepantas kilat. Semua benda, klip, tajuk, grafik, apa-apa je lah yang berada di sebelah kanan playhead tu akan terus terpilih. Lepas tu, senanglah nak anjak semua, masukkan klip baru dan anjak balik. Tak payah dah nak klik satu-satu macam dulu. Okey, kita dah laju, dah cekap. Sekarang, jom kita tengok pula beberapa tip untuk pastikan hasil kerja kita bukan saja siap cepat, tapi nampak dan dengar pun profesional. Ini tip mudah tapi sangat berguna. Kadang-kadang bila kita resize atau gerakkan klip, ada terkeluar sikit jalur hitam kat tepi. Kalau latar belakang viewer kita hitam, memang takkan perasan. Tapi, cuba tukar latar belakang tu jadi checkerboard atau papan dam. Terus nampak jelas mana-mana kesilapan framing. Senang nak betulkan. Cuba jawab jujur, siapa kat sini yang masih letak audio fade satu persatu untuk setiap klip? Kita tahu fade tu penting nak elakkan bunyi pop atau klik yang tak sedap didengar. Tapi kalau nak buat satu-satu, memang bazir masa betul.
Caranya, pergi ke halaman Fairlight. Ada fungsi hebat nama dia Batch Fade Settings. Anda set je sekali nak fade in dan fade out berapa lama, lepas tu pilih je keseluruhan track audio tu dan apply. Dalam beberapa saat je, setiap klik dalam track tu dah ada fade yang konsisten dan profesional. Jadi, jom kita imbas kembali. Kita dah belajar cara set up projek dengan bijak guna template, cara terbang dalam timeline dengan lancar, dan cara bagi sentuhan profesional dengan mudah. Pendek kata, aliran kerja anda sekarang dah dicas semula, dah supercharged. Dan soalan terakhir untuk anda renungkan. Dengan semua trik yang anda dah belajar ni, dan dengan semua masa yang anda akan jimat daripada kerja-kerja teknikal yang leceh, berapa banyak lagi masa kreatif yang anda dapat semula untuk fokus pada perkara yang paling penting, iaitu penceritaan anda?